Pagi aku dah sampai. Faizal, cik 8 malam. 7 pagi dah sampai. Tunjuk muka. Tunjuk back to back. Ya, nombor 1. Okey. 7:45. Get ready. Artis dah datang dah. Wania cerita. Aku ingat kau. Wania cerita. Nabila Razali. Aku ingat kau. Okey, diorang ni profesional event organizer ni. So, dia dah pegang mic dekat depan stage. So, saya ramah. Tapi kebodohan terserah. Menghampiri pukul 8 lagi 5 minit je. Okey, aku ambil mic. Warm up, exercise semua. Panas badan ni semua. Gerak kaki ni. Oh, Evelina pun ada. Tapi aku lah yang akan hypekan diorang ni. Ada ke tak ada ke? Okey, lepas tu, I pergi ke depan. I nampak orang buka mic yang macam dia kat depan. Kita nak kelainan dalam show. Bang! Daripada muncul kat depan, apa kata? Siti Faizal muncul dari tepi. Bijak tak? Bijak. Idol, bijak tak? Ada bodoh dia, sabar cerita dia. Aku pun, Siti pun ke tepi pentas. Berlari macam abang yang kat depan kamera tu, pegang mic dah. Sudah tahu dah, Siti nak muncul di tepi pentas. Kita pun jalan. Salah kopi nak ada orang. Tapi bukan lagi tempat yang terang lah. Dia masih lagi tempat lebih terang. Asal dia ada nak letakkan barrier. Jalan, ambil mic. Bang! Brum! Apa tu? Apa?